Kita persembahkan kumpulan yang pertama, Kevin, Lemo, Peter, Pak Pandir dan Peter Ajay. Siapa tu minum di pagi hari? Pak Pandir. Pak Pandir. Joget-joget si Pak Pandir, berbaju lusuh bertambah darah. Akalnya tipis bukanlah pandir, tapi selalu buat orang ketawa. Maka marah setiap hari, suruh buka durian. Di tengah hari disuruh guna pisau pandir guna jari, tapi durian terbelah lari. Pandir tersenyum bila sendiri, katanya dia sudah paling pandai. Bunyi durian jatuh sembunyi, katanya pandir bunyi suara kedai. Hai anak muda, dengarlah pesanku, jangan cepat merasa pandai sendiri. Belajar dulu, gunakan akal, baru hidup tak rugi nanti. Ha, semua. Kamu dah dengar satu cerita tak? Ada satu kampung ni yang bernama Kampung Durian Runtuh, di mana suasananya aman dan damai. Ada sepasang suami isteri ni yang bernama Pak Pandir dan Mak Adil. Pak Pandir ni orangnya baik sangat-sangat. Tapi kepandaiannya ni kadang-kadang boleh buat orang kampung garuk kepala dengan lurus pendulnya. Pada satu hari, durian sedang kumpul lebat di dusun hadapan rumah Pak Pandir. Jom kita saksikan. Udah jatuh bekalan aku. Pandir? Oh, Pandir. Pandir! Cepat ke, cepat. Pokoknya dia boleh depan ramai tu. Cepatlah suntik. Lepas tu, tolong kau pegang ya. Awak ingat nak buat kuda durian petang ni. Aduh adik, kacau benar lah kamu ni. Aku ni baru nak dia kejap. Yalah. Awak ambilkan dia kejap. Cepat, Pandir, cepat. Kejap dia. Ai. Hati-hati, Pandir. Yelah. Cepat, Pandir. Aduh, ya Allah ni. Ya Allah, kacau benar lah ni. Aduh, ya Allah ni. Cepatlah, Pandir. Awak nak buat kuda durian ni. Ya, sabar kejap. Aku ambil. Sedapnya. Ya Allah. Ini durian kamu. Ambil,
Aduh, ya Allah, kerennya ni. Aku cuba lagi. Adik, ya Allah, adik. Adik, tak dong. Ya Allah, adik. Oh. Itulah. Orang suruh buka terbayar pun macam benar alasan dia. Cepatlah buka. Awak ni nak buat belum terbayar. Lama dah awak ngidam. Ha. Cari apa pada oi? Sekarang kita pergi sikit. Mana aku punya barang ya? Sekejap. Aku buka je. Cepat pada cepat. Apa belum terbayar ni? Ya Allah, adik. Apa payah benar ni? Pada oi. Awak masuk dalam dapur dulu ya. Tak sanggup buat buah belum terbayar. Yalah. Ya Allah, adik. Ya Allah, adik. Macam mana nak buka ni, adik? Barangnya ada ni pun udah tumpul depannya. Ini dalam aku pandai jejak aku yang hitam ni. Lengkup lah, ya Allah. Ya Allah, adik. Ha, pada pandai datang gobekkan orang tu ya. Awak nak suruh dia kita. Ambil santai sikit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kan itu pandai, oi? Tadi aku dengar kau dua bising-bising ni. Kenapanya? Tidaklah, Karim. Ni si Adik minta aku bukakan durian ni. Tapi kerana benar lah. Entahlah, bakal besi ke bakal apa pun tak tahu. Mana ada durian bakal besi, Pandai? Kamu ni ada aja lah. Macamlah tak pernah buka durian tu sebelum ni. Macam-macam alasan kamu, ya Pandai? Aha, aku tahu. Kamu sama ke tak? Balik. Biji. 2 biji. Ini dua pasal malam ni. Pandai. Tak buka lagi ke duriannya? Sabar. Bila orang suruh buka durian macam benar. Pandai. Ini Pandai. Ini awak bawa satu alat anak awak buat dekat kulit Bukit Sindir tu. Namanya Bila Ajaib. Bila Ajaib? Awak bila tu kata apa? Bila tu bahasa Mak Putih. Bahasa Melajunya alat pengopek buah. Wah, alat pengopek buah. Ini mesti teknologi canggih ni. Biasalah anak aku buat. Ya, awak tu boleh tak? Pandai, kamu dah pandai. Baca buku panduan dulu. Tak apa. Jangan mengadu ni. Oi, kamu yakin? Aku tak yakin dengan kamu. Kamu banyak masalah ni. Hei, pelan-pelan. Janganlah barang awak ni. Apa? Dalam mana? Kamu yakin dengan projek sekolah ni? Tak apa. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pusing kan adik dia. Pusing. Habis. Iya. Habis sisi durian aku pandai. Adik. Iya, Adik. Tidaklah, Adik. Aku kopek perlahan aja. Tak tahulah jadi kopek apa itu. Aduh, Pandai. Kan aku dah kata baca buku panduan ni dulu. Apa bising-bising ni? Lama! Aku dengar macam bunyi bom dan rumah ni. Apa yang pandai? Tidak, Jah. Ini alat teknologi canggih. Modern. Apa? Sakit? Ini memang canggih. Tapi bila kamu yang gunanya, Allah udah ikut jadinya. Hei, biasalah Kia. Pandai ni Apa ribut kau macam aku ni? Aduh. Atuk, ini semua
Inilah sebabnya kalau kamu tak mahu bertanya. Orang tua-tua pernah berpesan, kalau kamu tak tahu tu, tanyalah. Malu bertanya, sesat jalan. Faham adik? Faham. Oh, benar sangatlah tu, Tok. Saya setuju sangatlah. Tidaklah, Tok. Saya ingatkan mudah aja nak membukanya. Tak apa, Pandi. Biar awak yang membacakan buku panduannya. Tadi awak bawa masuk ke dalam ni dengan buku panduannya. Mana? Tolong tak ingat. Mana boleh tak tadi? Mana buku mana? Kamu ni kan tak kenapa? Tuh. Tak kecak tu apa? Lah. Macam. Oh, macam ni caranya. Kamu pergi pegang kita, ya? Mandi sini aku ada kamu. Jangan nampak anak orang ni. Mula-mula kamu buka kuncinya ni. Buka ni. Bawa keluar durian. Ini untuk duduk. Kamu boleh buat benda ni sambil duduk. Mana merah ni boleh naik, turun. Kalau durian tu besar, naiklah dia. Kalau durian tu kecil, turunkan dia. Faham? Okey, lepas tu kamu letak durian satu dalam ni. Kamu rampatkan dalam ni, kamu tekan sikit. Lepas tu kamu buka kan dia. Aku rasa kamu elok. Kamu dah boleh buat benda-benda kan? Tapi apa pula? Separuh isinya udah terbang buat si Pandai. Tak apa, Adik. Yang udah terbang tu, boleh buat tempoyak. Hai, benar lah kaki api. Bandi. Benda ni bukan dia boleh buka. Durian. Lagi satu. Macam-macam buah boleh. Terutamanya buah kelapa. Buah kelapa boleh benda-benda ni. Buah kelapa. Ui, kalau macam tu, ia benar satu bila lagi. Ia suka lah. Boleh dia buat tanah dah banyak. Kalau begitu, aku pernah satu. Tapi yang paling penting, kamu semua dah belajar sesuatu hari ini. Benar? Ya. Ya. Saya setuju sangat dengan Ibu Tok. Lepas ini, kerja saya cuma buka pintu aja. Nak buka durian, perlu buku panduannya.